بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. Kamar Rama. Mulakan kisah seram kita pada malam ini dengan jomlah kita mulakan. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Si Tukang Cerita. Anda bersama dengan Acap sekali lagi dalam rancangan Podcast Kamar Remang, sebuah podcast yang akan menyampaikan pelbagai kisah seram, kisah misteri dan juga kisah mistik untuk anda semua para penggemar kisah-kisah tersebut. Jadi kepada anda yang dah like, share dan subscribe channel Si Tukang Cerita ni, Acap ucapkan terima kasih dan Acap harap anda teruskan menyokong kisah-kisah ataupun konten-konten yang telah Acap sajikan untuk anda. Dan kepada anda yang mungkin baru je jumpa dengan channel Si Tukang Cerita ni, Acap ucapkan selamat datang dan Acap harap anda boleh tekan butang like, share dan subscribe tu sebagai tanda memberi semangat, tanda sokongan kepada channel Si Tukang Cerita ni. Jadi geng, malam ni Acap telah susunkan lebih kurang dalam 5-6 buah cerita berkenaan dengan kaki-kaki pancing ataupun orang yang pergi memancing. Dan pada anda yang nak hantarkan kisah-kisah seram anda, anda boleh hantarkan ke talian Acap yang tertera pada skrin anda ni. Alright? Yang ada tertera, boleh hantarkan kisah-kisah anda dekat sana di talian 019-2523-047. Alright gang, jom tanpa membuang masa lagi, kita mulakan dengan kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dihantarkan oleh Johan dengan tajuknya Pemancing Terakhir di Kolam Pak Lan. Jom kita dengarkan kisah yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ni kisah tentang kolam pancing Pak Lan. Kolam pancing Pak Lan ni geng, pernah jadi tumpuan orang ramai. Menjadi tumpuan kaki-kaki pancing. Tak kira lah yang dalam daerah ke, luar daerah ke, luar negeri ke, dalam negeri ke, memang suka sangat pergi ke kolam pancing Pak Lan ni disebabkan tempatnya yang sangat strategik. Sunyi, damai, ikan pun besar-besar, ikan pun best-best kat situ. Cuma je, sejak 2 menjak ni, suasana dekat kolam pancing Pak Lan ni semakin berubah. Dan keadaan dekat kolam pancing Pak Lan ni semakin lama semakin sunyi. Dah tak ramai orang datang ke kolam pancing Pak Lan ni. Rata-rata orang yang datang ke tempat ataupun kolam pancing Pak Lan ni kata ada sesuatu yang tak kena dengan kolam pancing Pak Lan ni. Ada beberapa kejadian yang berlaku di kolam pancing Pak Lan ni. Antaranya ada pemancing ni jatuh pingsan tanpa sebab. Ada yang kena sawan. Kan? Tapi Pak Lan selalu katalah tempat tu cuma sunyi, bukan keras. Tak ada apa pun. Kan? Apa yang nak takut? Okey. Nak dijadikan cerita geng. Satu hari ada seorang YouTuber ni, YouTuber lah orang kata, influencer lah. Orang kata ada seorang influencer ni memang dia buat konten-konten memancing lah. Konten-konten, tapi dia buat konten memancing ni ditambah dengan apa? Macam uji nyali tau. Duduk sorang-sorang tempat pancing tu dia record kan. Lepas tu dia kata tempat ni kata seram lah, tak ada pun seram ni, aku dapat ikan besar-besar. Dia jenis orang yang macam itu. Dan influencer ni dikatakan namanya Fadil. Jadi Fadil ni dia datang dekat kolam pancing Pak Lan ni, datang sorang-sorang. Dia kata dengan Pak Lan, malam ni saya nak buat konten Pak Lan dekat Pak Lan punya kolam pancing. InsyaAllah Pak Lan, kalau konten saya ni meletup, tempat pancing Pak Lan ni pun, kolam pancing Pak Lan ni pun confirm meletup lah Pak Lan. Jadi Pak Lan ni pun ayalah Fadil, silakanlah. Kan?
Okey, Fadil ni pun set up dia punya tripod, kamera apa semua, joran dia apa semua. Dan dia pun memulakanlah sesi live dia pada malam itu kan. Pukul 9 malam dia dah start. Lepas tu, "Hai guys, malam aku Fadil gini. Hari ni kita akan buat solo fishing challenge sekali lagi kan. Tapi kali ni aku nak buat pancing seorang diri sampai pagi. Okey, Pak Lan okey ke sampai pagi?" Yelah Dil, Pak Lan ni pun layan je lah kan. Okey, dah set up apa semua kan. Semua Pak Lan sempat tegur si Fadil ni. "Dil, kau kalau nak mancing boleh Dil. Tapi jangan buat bising kau. Nak pancing je. Kalau kau nak cakap masa live tu pun cakap pelan-pelan lah. Jangan bising-bising. Takut kalau jadi apa-apa nanti. Kalau kau nampak benda yang bukan-bukan, kau diam je tau. Kau jangan tegur." Fadil pun, Pak Lan ni macam nak nakut-nakutkan saya je. Macam tak bagi saya mancing kat sini je Pak Lan kan. Relax lah Pak Lan. Saya ni jenis tak mudah takut Pak Lan. Kan? Relax lah. Biasa dah camping sorang-sorang kan. Mancing sorang-sorang ni dah biasa dah. Pak Lan pun giling kepala je lah tengok dia. Lantak kau lah Fadil. Kan? Okey gang. Kisah seram dia bermula dekat sini. Kan? Masa ni, jam menunjukkan 11:30 malam tau. Jadi Fadil ni pun duduk sorang-sorang kan dekat pondok kayu dekat tepi kolam ni kan. Sambil-sambil tu dia layan lah dia punya apa? Dia punya follower dia. Duk tanya dia, abang kat mana gini dia layan lah, dia layan live dia kan. Abang kat sini ni tengah mancing ni dek. Gini. Tiba-tiba ada satu follower dia cakap, "Bang, apa benda yang kat dalam kolam tu bang? Benda putih-putih tu bang." Jadi dia kata, korang ni jangan bukan kan. Mana ada apa-apa kat kolam ni, tak ada apa je kan. Elok je korang ni je yang lebih-lebih. Tak bang, betul bang ada benda putih. Jadi si Fadil ni pun teruskan live dia kan. Tiba-tiba geng kan, tak berapa lama lepas tu tiba-tiba lampu kolam mancing dia terpadam geng. Lampu dekat dia punya kolam pancing tu tiba-tiba padam. Gelap bang. Kolam pancing tu jadi gelap. Masa tu mujur lah Fadil ni, dia buat live apa semua, dia ada lampu kamera apa benda semua tu kan. Okey. Lepas tu Fadil ni pun nak menghilangkan rasa takut dia bercakap lah, Pak Lan ni macam memahami je kan. Macam memahami yang aku ni nak challenge macam ni kan. Lepas tu si Fadil ni nak hilangkan rasa takut dia tu kan. Dia pergi tepi kolam dia kata, ikan-ikan semua, bangkitlah wahai kamu semua ikan. Keluarlah ikan, keluar. Dia kata macam tu. Selang beberapa minit geng. Tak lama lepas tu, tiba-tiba air kolam ni berkocak. Air kolam ni kocak. Lepas tu joran si Fadil ni membingkuk macam sup. Jadi Fadil ni, cantik dapat ikan ni. So dia bangun, dia pergi kat joran dia. Guys, dah kena guys. Umpan dah kena. Tarik. Memang berat gila lah pancing tu kan. Tapi sampai je dia dah boleh tarik ikan tu, pelan-pelan dia gulung tali dia. Dia macam pelik. Ni ikan ke apa ke ni kan? Lepas tu tarik. Dia tarik balik. Macam lawan. Tarik. Tiba-tiba dia macam ringan, dia tarik. Tak tadi joran tu, dia nampak macam kepala manusia guys. Kepala manusia macam bulat, ada rambut macam tu kan. Dia pusingkan lampu nak pastikan berbenda ni kan. Memang geng, tiba-tiba je geng, tiba-tiba je benda kepala tu yang tadi tersangkut dekat joran dia, kepala tu tergapung, pelan-pelan keluar daripada air. Dan nampakkan muka dia ni dengan mata dia terbeliak. Muka dia ni dah hampir hancur, lebam-lebam gitu, dengan rambut panjang mengebang. Pelan-pelan dia tergebang tinggi macam itu. Nampak baju putih pun dia semua terbang. Dia macam gitu geng. Mengilai. Si Fadil ni terduduk. Tercengang. Dia tak tahu nak buat apa. Dia terduduk kaku kat situ. Lepas tu dia menggigil-gigil. Dia cubalah, dia cuba merangkak ke belakang ni. Lutut dia dah longgah habis dah semua. Lepas tu geng, pelan-pelan benda tu terbang pelan-pelan dekat dia. Sambil benda tu macam
Ah, Fadil terus gelap geng. Dia kata dia tak tahu apa-apa dah. Tahu-tahu je esok paginya ya, dah dikelilingi oleh Pak Lan dengan staf-staf Pak Lan ni semua. Kan? Pak Lan ni jumpa Fadil ni pingsan dekat tepi kolam. Dengan joran dia, dengan dia punya kamera dia, apa benda semua, dengan handphone dia bersepah-sepah dekat tepi tu. Kan? Jadi Pak Lan ni pun Del, kau asal tidur dekat kolam aku ni, Del? Bangun. Lepas tu Fadil macam sedar. Jangan kacau aku. Dia terkejut lah kan. Okey. Lepas tu tak pasal-pasal lah bila dia terkejut macam tu. Ada salah seorang kawan staffnya si Pak Lan ni, dia melatah. Dah tak pasal-pasal kena pelampau si Fadil tu. Jadi Pak Lan ni yalah, dia bersihkan si Fadil ni, bagi Fadil ni minum apa benda semua. Lepas tu Pak Dan bawa masuk Fadil dekat office dia. Dah masuk sana, dah tenang. Pak Lan pun tanya kan. Tanya, kau asal tidur kat kolam ni, Fadil? Kau asal tidur kat sini? Bila masa pula kau patah balik? Bukan kau dah balik ke masa Pak Lan tutup pintu pagar malam tadi? Jadi si Fadil ni pun macam terpinga-pinga lah. Fadil ni pun jawab, mana ada saya balik, Pak Lan? Saya mancing kat sini je lah. Tak lama lepas Pak Lan tutup lampu tu, joran saya terkena, Pak Lan. Lepas tu, ada hantu, Pak Lan. Hantu perempuan. Dia serang saya, Pak Lan. Tapi, jap. Kenapa Pak Lan cakap saya dah balik, Pak Lan? Sekejap lagi satu. Kenapa korang semua tinggalkan saya kat kolam ni saya sorang-sorang, Pak Lan? Lepas tu Pak Lan pun tengok muka dia. Sudah. Lah, kau cakap kau tak mudah takut. Pingsan pula kau Tapi, Del, aku sendiri nampak kau keluar daripada pintu pagar. Pintu pagar depan tu, malam tadi, menonong je kau jalan pergi ke kereta kau. Kan? Bila kau dah keluar gitu, aku pun ingat kau dah tak nak mancing lagi lah. Aku pun tutup lah pagar, aku tutup lampu pun semua, aku balik lah. Kalau kau tak percaya, kau tanya ni. Ada 3 orang lagi saksi yang nampak kau keluar daripada kolam pancing aku ni. Lepas tu, pekerja Pak Lan ni semua ngangguk-ngangguk lah kan. Pak Lan cuma tersenyum tengok si Fadil yang tengah bengong ni, tengah terpinga-pinga ni. Dia kata, Del, sebenarnya Del, kawasan ni dulu kawasan perang masa Jepun attack Malaya dulu, Del. Mungkin benda yang ganggu kau tu roh orang yang kena bunuh masa perang tu. Okey lah tu, Del. Dia nak berkenalan dengan kau, siap menyamar jadi kau, kan? Menyamar jadi kau sebab tak bagi kau balik daripada sini, nak berkawan dengan kau. Jadi sekian kisah daripada Johan tentang si Fadil yang pergi mancing sorang-sorang. Alright, jom kita teruskan kisah yang kedua. Kisah yang kedua ni lain macam nama orang ni, kan? Kisah kedua ni dikongsikan oleh Dol Naga dengan tajuk kisahnya Bunian Lubuk Naga. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum, Macap. Ini kisah daripada saya, Dol Naga. Kisah tentang Man dan juga sahabat karibnya Omar. Jadi kisahnya begini. Man ni, dia bukanlah pemancing tega tau. Dia kira macam casual fisherman, casual je lah memancing tu. Bila dia rasa macam dia nak mancing, dia mancing lah. Kalau dia rasa macam malas nak mancing, dia tak mancing. Dia kalau tak ada lah rasa gian nak pergi pegang joran ke apa, tak ada si Man ni. Cumanya si Man ni kalau dia macam stres dengan kerja dia, kan, dia akan bawa joran dia tu, bawa umpan, pergilah mana-mana lubuk yang sunyi, yang tenang, dan dia mancing kat situ. Dan si Man ni, dia selalu memancing dengan sahabat karib dia bernama Omar. Dan Omar ni, dia memang pakar memancing sebab dia ni adalah nelayan. Nelayan, dan dia kenal banyak tempat yang kaki pancing selalu tak tahulah. Dan salah satu lubuk yang sering si Omar ni sebut-sebut adalah Lubuk Naga, geng. Lubuk Naga ni katanya terletak jauh dekat ujung kampung dia orang. Dan lubuk ni terletak berhampiran dengan kawasan paya dan belukar. Jadi satu hari ni Omar ni jumpa dengan si Man, kan. Dia kata, Man, jom kita mancing, Man, kan. Aku ada lubuk baru ni, jom. Aku dah lama dah aim lubuk tu. Uish, orang kata haruan dia apa kalau kena, kan, besar-besar lengan ni.
Jom ah. Kan? Jom ah. Jadi masa tu dia tengah minum dengan Man dekat warung warung kopi Pak Sidik. Pagi-pagi Jumaat tu. Jadi Simban ni sambil hirup kopi dia. Cantik juga Bila kau nak pergi? Kan? Jadi si Omar kata dia nak pergi hari Ahad. Jadi si Man ni pun setujulah nak ikut si Omar ni pergi mancing dekat Lubuk Naga tu. Okey. Dipendekkan cerita kan. Pagi Ahad tu diorang pun bertolak lah ke Lubuk Naga tu naik motor berasingan. Kan? Diorang bawa joran masing-masing lah. Dan dalam perjalanan ke perjalanan pergi ke Lubuk Naga ni geng, memang dia agak mencabar lah. Kawasan dia tu dia kena lalu Tanah Merah, celah Dusun Durian, masuk hutan. Lebih kurang dalam 15 minit jugalah lepas tu nak masuk ke dalam tu. Jauh jugalah perjalanan tu daripada rumah diorang nak pergi ke sana lebih kurang dalam setengah jam jugalah. Kan? Sampai dekat satu simpang kecil, nak masuk ke lubuk tu, tiba-tiba Omar berhenti. Dia berhenti. Man, kau masuk dulu lah. Lubuk tu dekat depan je sikit lagi ni. Aku tinggal barang lah Man. Kan, umpan pun aku rasa tak cukup ni. Aku balik rumah jap. Kau settle lah dulu joran-joran ke apa ke, kau set up tempat apa semua. Kejap je aku datang. Kejap je. Jadi si Man ni pun, alamak, si Omar ni macam-macam hal lah. Kan? Okey lah, kau gerak lah. Jadi si Man ni pun teruskan perjalanan dia pergi ke lorong kecil yang macam berlumut. Dia parking motor, dia terus jalan kaki je lah kan. Bawa joran-joran, bawa beg dalam dia semua tu. Sampai dekat tepi lubuk geng, dia lega lah. Dia tengok, air tenang, lubuk cantik kan. Memang ini kalau tak mancing, buat healing-healing, dengar lagu healing pun nice juga ni kan. Okay. So si Man ni pun setting dia punya kerusi, setting dia punya joran apa semua, pasanglah umpan apa yang ada, dia korek-korek tanah apa, dapat cacing apa seekor dua, dan dia mulakan mancing. Bila dah duduk, dia dah start mancing, lebih kurang dalam tak sampai 10 minit macam itu, si Omar datang balik sebelah dia kan. Datang balik sebelah dia dengan nafas yang macam cungap-cungap lah kan. Dan dia tu duduk dekat sebelah Man ni. Bila duduk sebelah Man, si Omar dia tanya, dah dapat apa Man? Si Man ni, tak ada apa lah, aku baru start je ni campak ni lah. Dari tadi set up kan, melayan suasana cantik kat sini. Pandai kau cari lubuk Omar. Lepas tu cepat kau ambil barang, umpan kau dah ada. Si Omar tu sambil senyum. Lepas tu dia ngangguk. Ada, kata dia. Okey lah, diorang pun mancing lah macam biasa. Si Omar ni pun campak lah dia punya joran. Joran dia campak lah dia punya umpan apa semua. Mancing kan. Mancing. Diorang pun berbual kosong. Lepas tu macam biasalah kan, kawan borak, kadang-kadang buat lawak kan. Tapi si Man ni dia perasan ada satu benda pelik dengan si Omar ni. Omar ni dia banyak diam daripada bercakap tau. Sebab si Omar ni dia memang banyak bercakap. Kalau bercerita, dia je yang ni lah kan, banyak bercerita. Okey. Dia pelik. Kalau aku tanya sepatah-sepatah je jawab. Lepas tu sekejap senyum. Kejap macam senyum macam tu dekat si siapa? Si Man ni. Tiba-tiba si Man ni kata, Ma, kau mancing dulu lah. Aku nak cari tempat nak sisi sikit. Tak tahan nak terkencing. Banyak sangat minum air ni. Kau tunggu jap aku nak pergi belakang pokok dulu jap. Jadi si Man ni pun bangun cari tempat strategik sikit. Pergi dekat semak belakang pokok besar sana tu. Dia nak buang air kecil lah. Sampai dekat situ dah settle urusan dia. Dia bangun. Bila dia keluar daripada pokok, dia keluar daripada tempat yang dia pergi sisi tadi tu, Man terdengar suara orang macam, "Oi, alamak, taklah. Susah betul lah bawa benda ni, besar sangat ni kan." Okey. Jadi dia berhenti. Dekat celahan pokok dia tanya, Ma, bila masa pula kau pergi sini? Kan? Bila masa aku pergi sini? Omar cakap, bila masa apa? Tak. Bila kau daripada mana ni? Aku daripada rumah lah, ambil barang ni lah. Aku baru sampai ni. Kenapa? Kau baru sampai daripada rumah ke Omar?
Iya, tadi kan aku cakap dengan kau aku nak balik rumah, barang aku tertinggal. Alang-alang tu aku singgah kedai Jonet, pergi beli umpan. Ni dah dapat umpan. Ni aku bawa box coolant sekali ni. Kau ni kenapa? Omar, bukan kau mancing dengan aku ke tadi, Ma? Si Omar ni macam tercengang. Kau ni merepek apa ni? Aku memang balik rumah. Kau tak percaya kau telefon bini aku. Aku memang balik rumah, ambil box ni dengan umpan ni. Pergi beli umpan ni kat kedai Jonet. Bila masanya aku mancing dengan kau? Kau ni merepek lah. Man. Dah jom, Man. Tiba-tiba, si Omar ni terdiam. Tau. Lepas tu, Man ni pun toleh ke arah lubuk yang dia pergi mancing tadi ni. Sampai bila dia tengok balik kat tempat dia nak mancing tu, dekat tempat tu kosong, geng. Tak ada orang. Joran dia masih tegak kat situ. Lepas tu ada satu lagi joran. Dan joran tu, bila dia tanya dekat si Omar, Ma, tu joran kau ke, Ma? Si Omar ni giling kepala. Tu bukan joran aku, babe. Tu bukan joran aku. Habis kalau bukan joran kau, joran siapa, Omar? So diorang semua tengok, dia berdua ni tengok dekat tempat, dekat lubuk yang tempat dia orang nak mancing dia tadi. Memang tak ada siapa-siapa kat situ. Dan si Man ni dia cuit si Omar. Ma, apa kata kalau kita balik sekarang, Ma? Aku rasa macam tak sedap lah ni. Lantaklah kita beli je lah ikan aruan tu dekat pasar, Ma. Tanpa banyak soal, si Omar ni angguk. Dan diorang ni cepat-cepat bungkus-bungkus barang dia, belah daripada lubuk tu. Alright, gang. Beberapa hari kemudian, Man dengan si Omar ni lepak dekat warung. Warung yang biasa dia lepak lah. Dan datanglah seorang nama Pak Lang. Pak Lang ni kira orang tua dekat kampung tu lah. Selalu datang lepak dekat warung kopi ni. Lepas tu dia tanyalah dengan si Man ni. Man, hang pergi Lubuk Naga ke minggu lepas, Man? Jadi Man ni pun angguk. Lepas tu si Man ni duk cerita lah apa benda yang berlaku masa tu. Jadi Pak Lang ni pun tersenyum. Dia kata, hang nak pergi situ, hang tak tanya dulu orang tua kat sini. Lubuk tu memang dah lama orang tak turun. Tempat tu kerai. Dulu ramai orang mati lemas kat situ, abang. Lepas tu ada satu cerita ni jadi setahun yang lepas. Ada orang mati kat situ, abang dia tak dapat nak selamatkan. Dan sejak tu benda tu suka sangat menyamar jadi orang yang kita percaya. Maknanya orang yang kita sayang ataupun orang yang selalu pergi dengan kita. Dan biasanya benda tu menyamar, dia akan senyum, dia duduk sebelah kau dan dia tak banyak cakap. Lepas tu Pak Lang ni sambung. Dia kata apa? Kalau dia senyum tu, hang jangan senyum balik. Kalau dia tanya, hang jangan jawab. Dan kalau dia ajak ikut, jangan sekali-sekali hang ikut. Sebab apa? Ramai yang dah ikut dia tapi tak balik. Lepas tu Man masa tu macam mengujur masa tu aku nak terkencing. Kalau tak pasal-pasal aku jadi Aquaman. Aku jadi Aquaman bunian duduk dekat lubuk puaka tu. Sudah. Jadi gang, begitulah kisah yang nak dikongsikan oleh Dol Naga. Lain macam cerita dia, kan? Kita teruskan ke kisah yang seterusnya. Kisah ni nak dikongsikan oleh Azim. Azim ni dia nak kongsikan, Azim daripada Negeri Sembilan, dia nak kongsikan kisah kawan dia yang pergi memancing dekat kolam lama yang kolam tu diberikan nama kolam batu katak. Kolam batu katak. Macam ni. Jadi jom tanpa membuang masa, ayuh kita dengarkan ataupun kita layan kisah daripada Azim. Let's go. Assalamualaikum, Acap. Kisah ni bukan kisah aku, tapi kisah ni adalah kisah yang dikongsikan oleh kawan aku kepada aku. Cerita dia macam ni, Cap. Di sebuah kampung yang terpencil dalam satu daerah di Negeri Sembilan. Begitu. Terdapat ada kolam pancing ataupun kolam lama yang orang bagi nama kat situ kolam batu katak. Okay? Dan kolam ni, Cap, bukan kolam buatan manusia, tapi dipercayai terbentuk secara semula jadi sejak ratusan tahun dahulu.
Nama batu katak diambil sempena bentuk batu besar yang terletak dekat tepi kolam tu. Batu tu menyerupai seekor katak yang sedang duduk. Acap tak pernah tengok katak berdiri. Selama ni memang Acap tengok katak duduk je. Korang pernah tengok katak berdiri? Tak tahulah. Baik. Legenda orang kampung mengatakan kolam tu berpenunggu, Cap. Dan sesiapa yang melanggar pantang, confirm akan diganggu. Baik, Cap. Cerita ni berlaku kepada Rizal. Berlaku kepada Rizal, dan Rizal ni seorang lelaki bujang yang berumur penghujung 30-an. Dia ni bekerja dekat kilang di Seremban. Rizal pula seorang yang pendiam dan lebih suka habiskan masa dia waktu-waktu hujung minggu dengan pergi mancing. Selalunya dia akan pergi memancing bersama dengan dua rakan baik dia, Mat dan Ayim. Mat dengan Ayim, Rizal memang kaki pancing. Tak kira lah kat mana. Kalau lopak tu boleh mancing pun, dia nak mancing juga kat lopak tu. Dan pada satu malam, lebih tepat lagi malam Sabtu, diorang bertiga ni memutuskan untuk cuba pergi memancing dekat kolam batu katak. Menurut orang-orang lama dekat situ, kolam batu katak ni macam-macam ikan ada. Kau nak ikan apa, semua ada kat situ. Kecuali ikan jos lah. Ikan jos tak ada kat kolam. Okey. Katanya orang tua dulu kata tak ramai orang yang berani turun memancing waktu malam dekat situ, sebab tempat tu agak keras katanya. Tapi disebabkan Rizal, Mat dan Ayim ni adalah orang kata pemancing tega, dia tak hiraukan benda-benda macam itu. Sampai satu ketika mereka sampai dekat lubuk ni sekitar jam 10 malam. Keadaan sangat sunyi, dan waktu malam tu angin bertiup perlahan. Sunyi tempat tu, yang ada bunyi cuma bunyi serangga dan bunyi air berkocak, air tenang plup 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 macam kan. Lalu mereka pun pilih untuk duduk di bawah pohon pokok jambu tak jauh daripada batu katak tu. Jadi Rizal ni walaupun dia pendiam, tapi kalau sekali dia cakap, mulut dia rasa nak lempang je. Mulut dia macam, yalah orang kata mulut yang tak ada insurans. Jadi dia kata lah, wish, tempat ni best tenang je. Aku tak nak balik lah. Aku nak buat kemah dekat atas batu katak tu, nak tengok dia macam mana kan. Dia cakap macam tu. Okey lah, tak apa, kawan-kawan dia pun macam, hey, kau jangan dah kan, kau jangan buat benda-benda yang bukan-bukan kat dalam kamu tengah hutan ni kan, jadi bukan-bukan kan. Jadi diorang pun mulakanlah aktiviti diorang, aktiviti memancing diorang. Mula-mula semuanya macam biasa, tak ada apa yang pelik pun berlaku. Diorang mancing sikit, dapat ikan-ikan kecil kan. Dapat mancing, dapat ikan kecil. Mancing, dapat ikan kecil. Lepas tu diorang bergurau-gurau kan, ketawa. Tiba jam 1 pagi, suasana berubah. Angin tiba-tiba senyap. Tiba-tiba macam mendung, macam sesuatu yang tak best lah kan. Masa tu Ayim ni dia tengah ikat mata kail tau. Tiba-tiba dia terhenti. Dan dia pandang dekat arah batu katak tu. Weh geng, benda apa tu weh dekat batu tu weh? Jadi Rizal dengan si Mat ni pun tengok lah apa benda kan. Dekat atas batu katak tu ada satu bayang hitam tak bergerak tau. Macam seolah-olah sedang berdiri memerhatikan diorang. Dan perlahan-lahan benda hitam tu meluncur turun. Tapi dia bukan berjalan, dia macam meluncur macam tu. Lepas tu dia terapung dekat tanah. Si Rizal ni tiba-tiba macam gatal lah. Gatal, kenapa ni? Dia tiba gatal. Si Rizal ni dia mengadu gatal. Dia garu macam tu. Kawan-kawan dia, si Mat dengan si Ayim ni tengok badan si Rizal ni macam dah keluar ruam-ruam bergata gitu tau. Kan? Dia tanyalah,
Zan, kau ni kenapa? Aku tak tahu, gatal sangat ni. Tapi yang paliknya, setiap kali dia garu benda tu, semakin keluar ruam tu, makin banyak, sampai berdarah-darah dan mula terbau hanyir, geng. Tiba-tiba si Rizal ni macam dia diam, dia tutup mata, dia diam. Dia dah tak menggaru lagi dah. Diam. Lepas tu dia berdiri. Si Rizal ni berdiri. Dia buka mata dia. Mata dia merah, geng. Mata dia merah. Lepas tu mulut dia macam terkumat kami. Dia macam tak tahu apa benda yang dia cakap, kan? Si Mat dengan Aim ni pelik tengok member dia ni. Dia ni apa hal ni, kan? Dal, kau jangan main-main, Dal. Kau ni, ni kita kat tengah hutan ni. Sebab dia tahu si Rizal ni memang suka lawyer buruk macam tu. Makin lama makin teruk. Makin lama makin si Rizal ni. Lepas tu si Mat ni cakap, ini dah lain ni. Ini dah macam kena sampuk ni. Im, pegang ni, pegang. Jadi Mat ni dengan Aim cuba tahan. Dan tapi si Rizal ni dia punya kuat tu macam ada 5-6 lagi tenaga yang cuba tolak Mat dengan si Aim. Si Mat dengan Aim ni cuba pegang si Rizal, pegang. Tapi tiba-tiba si Rizal ni dia bertempik, kan. Jangan kacau aku. Dia yang panggil aku. Jangan kacau aku. Dia kata macam itu. Si Rizal ni, si siapa, si Mat ni macam terkejut. Aim dah panik dah. Jadi si Mat ni dah tak tahu nak buat apa. Dia terus bangun, dia azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis dia 2 kali azan, habis je dua kali azan, si Rizal ni terus menggigil dan dia pengsan, kan, kat situ. Dalam keadaan gelap tu, si Aim dengan si Mat ni angkat si Rizal ni keluar daripada tempat tu. Dia tinggal semua dia punya barang-barang mancing apa semua, dia tinggal, masuk dalam kereta dan balik. Balik, geng. Dan malam tu dia orang bawa si Rizal ni pergi klinik dia semua. Dia kata, klinik kata tak ada apa ni, kan. Okey je semua, kan. Tapi ruam-ruam dekat badan si Rizal ni masih ada. Dan bawalah jumpa dengan seorang ustaz. Ustaz kata, ni dah terkena dah ni, kan. Dah terkena dan dia ubat rawat dan alhamdulillah dia pulih lah. Pulih lah lepas tu Rizal selepas beberapa hari. Demam panas, semua. Okey. Selepas beberapa hari, si Man dengan Aim ni pun jumpalah dengan si Rizal, kan. Maknya si Rizal ni ceritalah. Si Rizal ni mengigau tiap-tiap malam. Si Rizal ni mengigau tiap-tiap malam. Dia sebut ada nama seorang budak perempuan ni, tapi mak dia tak ingat nama dia siapa. Dan si Rizal ni kata tiap-tiap malam dia akan mimpi. Dia tenggelam dekat dalam kolam batu katak ni, dekat dasar dia. Dan dia nampak ada mayat seorang budak perempuan diikat dengan batu dan matanya terbuka. Dan kemudian mayat budak tu mencakar-cakar tangan dia dekat batu tu, geng. Jadi diorang bertiga ni pun cari tahulah apa sebenarnya yang terjadi kepada kolam tu. Dan selepas tu baru diorang dapat tahu, dah adalah cerita-cerita daripada orang-orang yang terdekat kat situ. Dia kata kat kolam tu dulu ada seorang budak perempuan mati lemas. Mati lemas 30 tahun yang lepas. Dan dikatakan budak perempuan tu dibuang oleh keluarga dia sendiri bila dapat tahu yang dia ni status anak luar nikah. Dia orang campak dekat dalam kolam tu dengan tubuhnya tu diikat dengan batu biar dia tenggelam, biar dia lemas, mati kat situ, geng. Dan dikatakan batu katak itulah yang menjadi saksi bisu atas perbuatan kejam orang-orang tersebut. Dan sejak daripada itu Rizal ni, kau ajaklah dia pergi mancing kat mana waktu malam, memang dia tak nak pergi. Memang orang kata dia dah insaf lah. Dah serik lah, dah trauma lah nak pergi mancing waktu malam. Jadi begitulah kisah daripada si Azim. Kisah yang bertajuk Puaka Kolam Batu Katak. Okey, geng. Jom kita ke kisah yang terakhir. Lama Wak Long ni tak kongsi dengan cerita dengan kita. Dulu masa awal-awal Acap punya
kemunculan di TikTok dan juga beberapa channel lain, Wak Long ni sering menghantar kisah-kisah seram dia kepada Acap. Dan kali ni Wak Long berkongsikan kisah tentang pengalaman seorang yang pernah memancing dekat bendang dan terkena sampuk. Jadi Wak Long berkongsikan kisah yang bertajuk Saka Bendang. Jom kita dengarkan kisahnya. Assalamualaikum Acap. InsyaAllah malam ini kisah yang dikongsikan adalah kisah Pak Jali dan juga keluarganya berkenaan dengan Saka Bendang. Kisah dia begini. Pak Jali ni ada bendang. Ada bendang sawah lah dekat belakang rumah dia. Dan bendang tu memang dah lama tak diusahakan. Kenapa dah lama tak diusahakan? Sejak banjir besar 2010 yang dulu, tanah tu terbiar jadi kawasan semak dan kawasan air bertakung. Jadi kolam lah, besar kan. Tapi dekat celah-celah bendang tu ada kolam kecil yang masih jadi tempat Pak Jali melepaskan stres apa semua, memancing ikan haruan, memancinglah ikan-ikan air tawar. Kan? Pak Jali kata tempat tu penuh dengan kenangan dan tak kurang juga dengan penghuninya. Satu hari Cap, nak dijadikan cerita, anak sulungnya yang bernama Din pulang daripada Kuala Lumpur. Bercuti lah, senang cerita. Dan bila dah beberapa hari dia dekat kampung, rasa bosan lah si Din ni. Dia pun jumpa dengan ayah dia, Pak Jali ni. Dia kata, "Bah, jom kita mancing bah. Lama kita tak pergi mancing bah. Saja nak hilang stres kerja ni bah. Jom bah." Jadi abah dia pun, yelah dah lama kan tak bermesra dengan anak dia ni yang seorang ni. Jadi dia pun setujulah. Setuju, dia siap-siapkan joran, siap-siapkan umpan apa semua. Dan dia orang pun pergilah berjalan kaki ke bendang. Dan dia jalan kat titi buluh yang lama tu, walaupun dah berlumut tapi masih kukuh. Lepas tu dia orang pun duduklah dekat tepi tu kan, sambil-sambil pasang joran tu. Dengar kena dengan angin petang sepoi-sepoi basah dekat bendang, memang sonok. Jadi dah settle apa semua, dia orang pun campak lah joran, campak dia punya umpan tu untuk mancing kan. Sunyi lah kawasan itu, memang seronok lah. Dan si Den ni kata, "Bah, nang tempat ni bah. Tak sama macam kat bandar tu bang. Uish, kat bandar tu hingak bah. Bising. Stres. Sini tenang. Tapi cik rasa lain lah bah. Rasa lain sikit kat sini." Jadi Pak Jali ni dia pandang kat anak dia si Din. Kalau hang nak tahu Din, tempat ni memang banyak cerita. Tapi yang penting hang jangan ambil apa-apa yang terapung ataupun benda-benda yang naik sendiri ke darat. Kalau hang nampak benda pelik-pelik kat sini, hang biar aje. Ingat pesan abah tu, kata dia. Jadi Din ni pun nangguk lah. Dia nangguk macam, ya tak ya bapak aku cerita ni kan, ni cerita. Cuma dia dengar-dengar gitu je lah, masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Alright kan. Hari dah makin senja kan. Jadi Pak Jali ni pun bangun perlahan. Pak Jali kata, "Din, abah balik dululah. Sat lagi nak maghrib dah. Abah nak pergi surau." Mai lah. Mai kat abah pergi surau. Lepas pergi surau nanti kita balik, kita perkena ikan perkasam. Dengan sambal asam mak hang dah masak lah tu. Mai lah. Jadi si Din ni tengah seronok mancing, dah dapat seekor 2 ikan, makin seronok lah mancing kan. Jadi dia cakap dengan bapak dia, "Baik abah, sat lagi Din balik. Abah pergi lah dulu." Jadi Pak Jali ni pun bangun, pergilah kan. Dia kata dengan si Din ni, "Yelah jangan lama-lama no. Maghrib ni tak elok duduk kat luar ni." Pesan Pak Jali. Jadi Din ni pun hanya ngangguk je lah. Alright. Kat sini kisah seram dia. Makin lama langit makin gelap. Langit dah makin gelap, dah makin nak menunjukkan waktu maghrib tu. Din ni dia leka dengan mancing dia. Tiba-tiba dia rasa macam ada benda yang menarik lah kan. Confirm lah ikan ni.
Dia kata tapi tarikan yang kali ni macam kuat, macam lebih kuat daripada tarikan yang 2-3 kali tadi. Ish, ini lain macam kuat ni. Tarik. Ini ruan mesti ruan besar ni. So dia tarik. Tarik sampai dekat permukaan, geng. Benda tu bukan ikan. Bukan ikan. Dia adalah bungkusan kain hitam yang berikat dengan tali rotan yang tersangkut pada mata kail si Din ni. Jadi si Din ni ambil benda tu, letak atas titi, dibuka benda tu. Apa benda pula ni kan? Si Din cakap. Dia dah tak ingat tadi pesan bapak dia. Bapak dia kata kalau nampak benda-benda pelik, jangan ambil, jangan buka. Dia lupa dah. Kan? Dia buka. Bila dia buka, isi dekat dalam dia ni, geng, buat darah si Din ni berhenti sekejap, geng. Dalam tu ada cebisan tulang, ada satu ikat rambut panjang yang kusut, lepas tu ada biji jagung yang dah reput. Pelik, geng. Apa benda ni? Sejurus selepas bungkusan tu dibuka, geng, tiba-tiba je angin kuat. Zzz, dan daripada arah bendang ni, si Din nampak ada satu kepulan asap hitam berterbangan menghampiri si Din. Dan Din ni seolah-olah terpaku dan tiba-tiba ada satu suara garau yang berbisik dekat telinga dia. Terima kasih. Udah bebas. Masa tu Din tersentak, Din bangun dan dia campak bungkusan tu ke dalam kolam. Kepulan asap tu tadi sempat juga dinampak perlahan-lahan dia berubah menjadi satu sosok lembaga hitam yang sangat besar dan matanya merah menyala, geng. Lintang pukang si Din ni lari balik rumah. Tak nak dengar cakap abah kan. Lintang pukang dia lari balik rumah. Sampai dekat rumah dia, masuk daripada pintu dapur, mak dia dah tunggu. Mak dia kat pintu dapur tengah masak ni kan, tengah siap-siapkan makanan nak makan lepas waktu maghrib ni. Nampak si Din ni masuk. Mak dia pun tegur lah. Hai Din, awak muka hang pucat sangat ni Din. Din tak jawab. Din terus macam kusuk-kusuk gini kan. Terus masuk dalam bilik berselubung dengan selimut. Jadi mak Din ni macam, awak ni budak ni, balik dengan baju kotor macam itu terus masuk dalam bilik. Dia terus pergi kat bilik si Din ni. Dia ketuk tok. Din, awaknya hang ni, hang tak tahu maghrib ke apa ke? Pergilah mandi dulu ke apa ke, baru balik daripada benang baju hang tu kotor tu. Masuk terus bilik kau, iya pun pergi mandi. Din, bersihkan badan hang tu dulu. Mak dem bebel. Tak sempat habis mak dem bebel, tiba-tiba Din tegur. Orang tua, diamlah. Yang duk hingat pasal apa? Suka hati aku lah nak mandi ke nak tidur ke? Sibuk hai orang pasal apa? Din menjerit kat dalam bilik. Terkejut maknya si Din ni. Din ni orang ni lemah lembut, geng. Menghormati orang tua. Din tak macam ini. Mak dia macam cakap, ini lain ni. Kebetulan ayah si Din ni balik daripada surau. Pak Jali ni balik daripada surau. Mak si Din ni dengar, Paknya tengok budak ni. Paknya tengok budak ni dah marah cik ni. Dia mengadu lah dengan si Pak Jali. Jadi Pak Jali ni menggiling kepala. Habis si Din ni tak pergi semayang ke apa ke? Tak ada, dia balik daripada bendang dia tu. Masuk dia nangis. Dia balik tu. Mak dia ngadu kan. Nanya budak ni mesti kena sampuk ni. Mana si Din tu? Dalam bilik. Mak dia cakap. Jadi Pak Jali ni pun terus pergi ke bilik si Din ni. Sampai kat bilik si Din, Pak Jali ni terus buka pintu. Dia buka pintu bilik si Din. Mujur si Din ni tak kunci lah pintu bilik dia. Dia buka pintu bilik si Din ni. Dia nampak si Din tengah duduk bersila. Duduk bersila kat atas katil. Duduk tunduk sambil lepas tu dia berzikir sesuatu yang Pak Jali dengan mak si Din ni tak faham pun apa benda yang dia duduk zikir ni. Jadi Pak Jali ni pergi dekat dengan si Din. Dia tanya, Din, hang okey ke tak ni Din? Din, hang okey ke tak ni nak? Baru je si Pak Jali ni nak tepuk peha anak dia, tiba-tiba si Din ni angkat kepala dia. Lepas tu dia bertempik.
Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Jangan kacau tuan aku. Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Kena tempik macam itu. Pak Jali ni terkejut. Tiba-tiba bungkusan tu ada dekat sebelah si Din ni. Itu yang menjadi persoalannya dalam cerita ni. Kan? Jadinya Pak Jali ni cepat-cepat tutup pintu bilik si Din ni. Dan dia tengok muka maknya si Din. Maknya si Din ni dah panik. Dia tanya, Awak Paknya, Din macam mana? Dia tersampuk ke? Biasalah kan, mak-mak kita kalau tengok anak macam ni, dia panik ke? Jadi Pak Jali ni, tenang Sat. Sat, abang nak telefon Tok Mail. Jadi Pak Jali ni pun telefon Pak Mail. Hello Tok Mail. Dah balik surau ke? Mai Sat, rumah cik boleh tak? Rumah aku rasa benda tu dah terlepas Mai lah no. Okey. Aku tunggu hang kat sini. Okey. Dia cakap macam tu. Jadi mak dia ni terpinga-pinga lah apa benda yang dah terlepas. Kan? Jadi Pak Jali ni pun minta mak dia ni duduk dekat depan pintu. Dia dua-dua duduk dekat depan pintu. Dia kata, duduk depan pintu ni jangan bagi Din keluar daripada bilik. Jadi Pak Jali ni dengan maknya si Din ni berzikir. Pak Jali ni bacalah ayat-ayat suci Al-Quran dan dinding untuk menjadi pendinding kepada pintu tu supaya Din ni tak boleh keluar. Sementara tu Din kat dalam bilik ni meracau-racau. Kejap-kejap dia ketawa, kejap-kejap dia marah, kejap-kejap dia nangis. Kejap-kejap dia buat pick up line. Macam-macam. Alright. Lepas tu Pak Jali bangun. Pak Jali pergi kat dapur. Dia pergi dapur, dia buatlah apa benda. Tiba dia keluar balik, dia bawa satu pisau, semangkuk air dan beberapa biji limau purut. Dia letakkan dalam dulang. Dia duduk letak dekat depan bilik ni si Din ni. Dan tak lama kemudian Tok Mail sampai. Tok Mail ni tak lengah-lengah. Dia terus salam Pak Jali, salam lebih kurang, terus masuk bilik si Din, terus buat upacara untuk rawatan. Jadi Tok Mail ni dia duduk dekat depan Din. Dia bacalah, baca ayat ruqyah apa benda semua kan. Din meraung, dia cakap, "Pergi, jangan ganggu aku, orang tua kutuk. Dia tuan aku sekarang. Jangan ganggu aku, pergi." Dan dia cakap macam itu. So Tok Mail ni dia buat pekak lantak kau lah kan. Pak Mail dia terus baca ayat-ayat suci Al-Quran, baca ruqyah ni. Dan sesekali dia merenjis air daripada dalam mangkuk yang dah diperahkan air limau nipis ni ke arah si Din ni. Kan? Dia buat ulang gitu. Sampai akhirnya Din ni seolah-olah kepanasan dan akhirnya si Din ni pingsan. Pak Jali meriba si Din, usap muka si Din ni dengan air yang dah dibacakan dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Kan? Tak lama lepas tu Din ni pun sedar daripada pingsan dia. Okey? Tok Mail ni tenung Din lama-lama. Lepas tu dia cakap dengan Pak Jali, "Aku rasa dia dah buka benda yang tak patut dibuka ni. Kat kolam tu memang ada benda-benda macam ni. Kan? Sebab benda tu diikat kat situ. Din buka benda tu kot. Tak pasal-pasal dia ikut di Din ni." Jadi Din ni terpinga-pinga lah. Terpinga-pinga. Lepas tu Din ni cakap, tadi ada benda hitam kejar Din bah. Ada benda hitam kejar Din ni bah. Mana benda tu bah? Benda tu besar bah. Din takut bah. Din takut bah. Jadi Pak Jali ni tenangkan si Din. Din tenang. Ayah dengan Tok Mail ada sini. Tak apa. Ayah kasih settle benda-benda ni. Lepas tu Din ni dia macam meraung. Dia kata, tu dia bah. Tu dah. Benda hitam tu ada tang situ bah. Dan tu Din jadi dekat sudut bilik dia. Tak ketar kan. Jadi Tok Mail ni pun bangun. Kan dia kata, kita kena buang jauh-jauh benda ni. Kalau tak, teruk lagi dia kacau hang ni Jali. Jom Jali, jom. Dan malam tu Tok Mail dengan Pak Jali melakukan ritual untuk pasak semula benda tu. Dan selepas 2 jam bertarung dengan benda tu, akhirnya benda tu berjaya dipasak. Dan Tok Mail masukkan benda tu dekat dalam labu sayung yang berwarna hitam. Jadi Tok Mail bangun, dia kata, tak apa, dah settle lah semua ni. Ni aku nak pergi Muara kat ujung kampung sana ni, nak buang benda lah ni. InsyaAllah lah. Keluarga hang dah selamat dah ni Jali. Banyakkan beribadah Jali. Banyakkan beribadah pada Allah. Solat sunat, zikir, Quran jangan tinggal no.
Dia cakap macam tu. Pesan dari Tok Mail kepada si Jali sekeluarga lah. Okey. Pak Jali akhirnya dengan si Din ni yalah mengangguk je lah. Dan beberapa hari kemudian Din ni kebah daripada demam dia tu. Sambil-sambil dia duduk minum teh dengan bapak dia kan. Sebelum dia nak balik KL, dia tanya dengan bapak dia. Dia tanya, Pak, sebenarnya apa yang terjadi ni Pak? Apa yang jadi dengan keluarga kita ni Pak? Aku mimpi yang bukan-bukan ya Pak. Kan? Benda yang kacau kita itu, benda apa sebenarnya Pak? Apa Pak? Jadi Pak Jali ni secara ringkas dia ceritakan kepada anak dia. Dia kata, dulu Din, ada orang nak dengki Tok Wan kau ni Din. Dia guna sihir nak rampas pedang bendang ni lah. Arwah Tok Ki Hang ni berjaya juga kalahkan orang yang nak sihirkan Tok Wan kau. Dan lepas tu dia pasak benda tu dalam bekas hitam yang diikat dengan rotan. Cuma masa tu Abah tak tahu yang Tok Wan dengan Tok Aki kau tanam kat sini. Dah tiba-tiba Hang yang jumpa benda tu. Jadi katanya siapa yang buka benda bekas tu, benda tu akan bebas. Dan orang yang bebaskan benda tu akan jadi tuan dia yang baru. Jadi Din terdiam. Din tanya. Lepas tu baru Din tanya. Dia kata, habis aku dah jadi tuan pada dia ke ni Pak? Dah kan hari tu Tok Mai dah tangkap dia dah. Dah masuk dalam labu sayung, buang kat tempat mana-mana tu. Tapi sebenarnya benda tu apa Pak? Itu yang Pak Jali tak dapat nak jawab soalan daripada si Din ni. Dan sejak hari tu si Din ni tak pernah lagi lah jejak ke bendang tu nak pergi mancing ke apa, memang dah tak ada lah. Dan benda apa, makhluk apa yang mengganggu si Din ni terus menjadi misteri sehingga kini. Alright. So sekian kisah daripada Wak Long. Alright gang, jadi begitulah kisah yang Acap nak sampaikan dalam episod kali ini. Acap harap anda semua terhibur dengan kisah-kisah yang telah Acap sampaikan sebentar saja tadi. Alright gang, kepada anda yang nak berkongsikan kisah-kisah seram anda bersama dengan Acap, anda boleh sampaikan kisah-kisah seram anda melalui WhatsApp Acap di talian 0192523047, atau anda boleh hantarkan secara penulisan, anda boleh hantarkan secara voice note, ataupun anda boleh set time atau dengan Acap untuk kita calling-calling. Anda boleh terus sampaikan kisah anda tu kepada Acap terus. Alright. Jadi insyaAllah kita akan berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dengan lebih banyak lagi kisah seram, lebih menarik lagi, lebih seram lagi. Dan jadi kan, macam biasa, jangan tinggal solat, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat. InsyaAllah kita akan selamat dunia dan akhirat. Jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #seram Rama, kau saksi abadi, cerita hidup yang penuh duri. Takkan hilang walau ku pergi, kau kekal di sini menemani.